Dengan tahunya kita berkenaan peringkat-peringkat roh atau jiwa manusia yang bersinar itu, maka dapatlah kita tahu pula perumpamaan atau kias yang dikemukakan oleh ayat An-Nur dalam Al-Quran itu. Yang pertama, roh deria. Ini ialah penerima maklumat yang dibawa oleh deria. Inilah akar atau asal jiwa binatang dan menegakkan sifat-sifat jenis binatang. Roh ini ada juga pada bayi yang masih kecil. Yang kedua, jiwa khayalan. Ini ialah perakam maklumat yang dibawa oleh deria. Disimpannya maklumat itu dan disediakan untuk dikemukakan kepada jiwa atau roh akal di peringkat atasnya apabila maklumat itu dikehendaki. Jiwa ini tidak ada pada bayi pada permulaan pertumbuhannya. Inilah sebabnya seseorang bayi itu akan memegang sesuatu benda apabila dilihatnya, dan ia akan lupa kepada benda itu apabila ianya hilang daripada pandangannya. Bahkan tidak ada pertelingkahan kehendak timbul dalam jiwa atau rohnya kepada benda yang tidak ada pada pandangannya, hinggalah ia meningkat umur sedikit. Maka dikala itu mulalah ia menangis hendakkan sesuatu benda yang dipegang itu kerana bayangan benda itu ada padanya, tersimpan dalam khayalannya. Kebolehan ini ada pada sesetengah binatang tetapi bukan semua binatang. Sebagai contoh, kerkatu yang membakar dirinya dalam api. Kerkatu itu pergi menuju api kerana ia berkehendakkan cahaya matahari. Disangkanya api itu tingkap yang terbuka menuju cahaya matahari, maka terbanglah ia menuju api itu dan membakar dirinya. Jika kerkatu itu terbang menuju tempat gelap, ia akan berbalik terbang ke belakang semula berkali-kali. Sekiranya ia ada jiwa yang dapat mengekalkan ingatan rasa sakit itu yang disampaikan oleh deria perasa, maka tidaklah ia mahu kembali menuju api itu setelah ia dicederai oleh api tersebut. Sebaliknya, anjing, setelah menerima pukulan sekali dengan kayu, akan lari apabila sahaja ia melihat kayu.